Pas jadi Perdana Menteri, satu isu-isu yang tadi tu, isu rasuah, isu corruption or something like that, dan orang kata okey, Pak Lebay, dia kata panggil Pak Lebay lah, kalau ni tak pandai ekonomi lah, tak pandai apa, tak pandai teknologi, tak pandai teknikal. Tak pandai Mana awak tahu? Profesional ramai dah lepas lagi ramai profesional. betul. Kawan saya ada ekonomis, Ya. ada engineer, Ya. engineer Khairil Nizam, ekonomis tu Syahir tu. Lepas itu, oi ramai profesional ni, ketua Undang-undang pemuda. semua. Dengan undang-undang, apa SU, lawyer terkenal. Betul. You know, nak ulama pun ada. Kalau ulama jadi Perdana Menteri pun bagus. Saya sokong kalau ulama jadi Perdana Menteri. Sebab kalau ulama Perdana Menteri, at least kita confident, kita kata ini memang dia orang jenis lurus. Orang jenis ini kita takkan percaya. dia buat benda ni. Dia takkan ni. All we need in this country is satu orang yang kita boleh percaya. Ya. So kalau ada satu orang yang kita boleh percaya untuk lead this country, orang-orang teknokrat yang faham ekonomi, faham engineering, faham ini, semua akan sokong dan ikut. bantu. Betul. Dan saya dah cakap sebelum ni, saya tak pasal ulama tak boleh, apa salah ada orang kata ulama tak boleh jadi menteri. Kan ulama kalau jadi Perdana Menteri, teknokrat akan percaya dia.